bukan siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Untuk apa bersungguh-sungguh duduk dalam Dewan Muslimat ni, duduk menjadi kepimpinan peringkat cawangan? Kerana satu, nak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat ampun Allah, kita duduk dalam kepimpinan peringkat cawangan atau peringkat kawasan. Nak dapat keampunan ni muslimat, Allah tak kata suruh istighfar beribu-ribu kali sahaja, membilang tasbih. Tak cukup setakat itu. Kita duduk dalam Dewan Muslimat ni bukan kerana lain. Kerana aku datang ni, aku nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita masa kita dulu remaja-remaja, masa kita jahil-jahil dulu. Maka kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di usia-usia akhir ini. Untuk apa? Nak dapat pahala jihad daripada Allah. Masa anak dara dulu jihad, muslimat, tak mana hala tak tahu. Dan kefahaman jahiliah yang ada pada diri kita dulu, entah manalah penutupan auratnya, entah mana solatnya, amal ibadahnya, apa lagi nak jihad fi sabilillah. Tak di mana pahala-pahala itu. Tetapi selepas kita memahami, kita masuk dalam Dewan Muslimat ini adalah jihad, maka akhiri usia-usia kita yang ada ini untuk dapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya muslimat, untuk apa muslimat hadir dalam kepimpinan, dalam mesyuarat, dalam program-program Dewan Muslimat ini? Untuk nak selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk ni muslimat nampak macam tak ada grand lah muslimat. Buat mesyuarat agung, tak buat di hotel-hotel macam wanita-wanita di sana kan. Kita tak pernah buat grand-grand, buat di markas-markas yang kalau orang lain nampak, dia kata macam ni muslimat buat mesyuarat agung. Duduk dekat kerusi, duduk bawah bangunan ni, tak ramai mana 50, hari ni 49 orang yang mendaftar. Dia nampak orang-orang yang ada peringkat-peringkat kematangan pemikiran ni, dia orang kata apa? Macam mesyuarat kampungan, ya tak? Macam mesyuarat main-main. Tapi muslimat tahu, mesyuarat yang mereka anggapkan main-main itu sebenarnya, inilah mesyuarat yang kalau kita hadirnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dapat redha Allah, muslimat kena ingat, mesyuarat yang bilangannya ni tak seberapa, inilah mesyuarat yang bakal memasukkan kita dalam neraka atau dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh tak perjalanan mesyuarat kita muslimat? Kita nampak sikit, kita nampak orang-orang veteran je, tak ramai pelapis-pelapis kita. Tapi inilah muslimat-muslimat yang sebenarnya mesyuaratnya untuk kehidupan kali yang kedua, kehidupan selepas kematian. Kita mesyuarat bukan habis setakat di sini. Kita tidak habis setakat di sini. Sebab itu yang kita nak bincangkan dalam mesyuarat ini adalah perkara besar, perkara yang bakal kita dapat syurga Allah atau kita tidak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimat kena pandang, aku bukan calang-calang orang. Saya bukan calang-calang orang. Walaupun saya tak daya, saya tak mampu, tapi sebenarnya perbincangan yang akan diadakan ini adalah untuk menegakkan negara Islam yang di dalamnya tertegak syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan keredaan Allah sehingga kita dicap, sehingga kita diisytihar oleh Allah sebagai pejuang-pejuang menegakkan agama Allah yang bakal masuk lorong-lorong para syuhada. Muslimat ingat, kita bukan main-main dalam mesyuarat agung ini. Kita adalah melakukan satu agenda, satu perkara besar yang muslimat kena pandang jauh. Yang ruginya mereka tidak hadir ke sini
tidak duduk dalam JMC ini, tidak duduk dalam barisan kepimpinan peringkat kawasan Bera, maka mereka dipikulkan dengan dosa-dosa. Dengan dosa-dosa, sebab perjuangan kita perjuangan bukan peribadi, perjuangan jihad fi sabilillah. Kita duduk dalam DMP ni Muslimat adalah wadah, Dewan Muslimat ni wadah untuk kita berjihad, wadah untuk berjuang fi sabilillah. Jangan nampak jihad hanya pada orang lelaki, jangan nampak kewajipan jihad hanya pada muslimin sahaja. Kewajipan jihad dan keampunan, pahala-pahala Allah bakal beri kepada muslimin muslimat yang buat kerja untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimat jangan nampak saya setakat muslimat sahaja, banyak mana saya boleh buat, dengan sakit lutut, dengan pening kepala, dengan macam-macam lagi alasan-alasan kita, maka Allah berikan pahala mengikut apa yang kita buat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita berikan pertolongan pada Allah, tak kira muslimin muslimat, pahalanya tidak akan dikurangkan. Daripada kita, Ustazah nak menyedarkan kembali, kalaupun sebenarnya sudah diberikan penjelasan itu oleh orang lain, ingat, kita duduk dalam Dewan Muslimat PAS kawasan Bera, tetapi sebenarnya agenda kita adalah untuk menegakkan Islam, satu Malaysia, satu negara, walaupun kita duduk di kawasan Bera. Sekarang tugas dan peranan untuk Dewan Muslimat di kawasan Bera, tapi muslimat ingat tak, sebenarnya perjuangan kita, kemenangan kita adalah untuk satu negara Malaysia ni yang kita boleh nampak. Jadi sebenarnya peranannya kecil ke peranannya besar? Jangan nampak di Bera saja, kena nampak jauh. Kalau Bera kalah, maka Bera tertinggal. Kalau kawasan Bera kalah untuk kawasan parlimennya, maka ketinggalan untuk melaksanakan syariat Islam. Siapa pejuang-pejuangnya? Siapa yang duduk memperjuangkan Islam di kawasan Bera? Kalau dia tidak berjuang bersungguh-sungguh, maka dia akan dipikulkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Apa engkau buat duduk di Kepayang? Apa engkau buat duduk di Perda Bukit? Perda Tementi? Apa engkau buat di Dun Guat? Semua itu akan dipersoalkan, sebab ada urusan yang muslimat wajib buat, selain daripada setakat membantu muslimin. Tadi muslimat kena buat yang muslimin tak boleh nak buat. Kita kena bantu untuk kemenangan Islam. Jadi kalau gitu, jihad ni duduk dalam Dewan Muslimat ni sunat ke atau fardu ain? Fardu ain ke sunat duduk dalam Dewan Muslimat ni? Kalau kita sudah merasakan wajib, kalau solat wajib, kalau tak solat dosa. Kalau jihad itu wajib dan wadah Dewan Muslimat adalah salah satu daripada jihad yang muslimat kena ceburkan diri, dosa ke tidak kalau muslimat tak duduk dalam Dewan Muslimat? Jadi kalau tak dosa, pakat baliklah ke? Pakat baliklah ke? Barisan AJK pun boleh bagi. Buat apa nak susah-susah? Sebab tak wajib, kan? Tapi kenapa kita masih duduk di sini? Sebab kita merasakan wajib ain tu, wajib setiap kepada. Malangnya ini yang tidak difahami di luar. Mereka nampak kita macam buat susah-susah sendiri, buat sibuk-sibuk sendiri, patut tak payah berjamaah, tak payah berparti, masing-masing sendiri. Buat apa nak susah-susah? Mereka menganggap di sana. Tapi kefahaman kita ialah kita bersusah payah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ingatkan balik,
kalau tak datang mesyuarat nak bincang masuk ke dalam syurga kerana nak tegakkan Islam di dunia, maka dosa ke tidak? Itu patut ada dalam setiap diri perwakilan-perwakilan dan barisan AJK, kecuali yang Allah dah berikan keuzuran syar'i. Keuzuran syar'i memang besar masalah itu. Suami duduk di wad, tak boleh nak tinggal. Anak, masalah-masalah, musibah-musibah yang melanda, masalah-masalah peribadi sendiri yang tidak boleh menyebabkan kita hadir. Maka Allah tahu keuzuran itu, Allah tahu. Tapi kalau setakat sakit lutut, muslimat kena ingat, muslimat-muslimat yang buat kerja di Dewan Muslimat PAS Pusat itu, ingat tak sakit ke mereka? Kita orang perempuan sama je sebenarnya keletihan-keletihan itu, menguruskan urusan rumah tangga. Bukan pakai tinggal je rumah tangga kan, semua mengurus dan semua merasai bagaimana menjadi isteri orang. Kalau dia dah jadi isteri, bagaimana dia boleh menguruskan anak-anak dia, semua dah rasa. Kenapa kita tak fikir orang lain ke hulu ke hilir satu negara yang kita hanya setakat keluar pergi ke markas ini pun kita rasa susah. Sekali setahun, ni tak muslimat, mesyuarat ni sekali setahun. Itulah sekali kita buat alasan besar, tahun depan pula, tahun depan buat alasan lagi. Berapa tahun dalam hidup kita yang datang membincangkan untuk kemenangan Islam dan untuk kemenangan kita masuk ke syurga Allah? Berapa lama yang kita bincangkan? Tak lama. Itu belum program-program di peringkat cawangan masing-masing. Susah ustazah nak buat program, nak panggil ceramah pun susah. Tak boleh nak panggil ceramah, buat cara lain. Buat cara yang kita boleh memahamkan mereka untuk kepentingan-kepentingan jamaah, kepentingan Islam. Okey, kita tengok lain. Kenapa jadi fardu ain? Kenapa duduk jihad ini sebagai fardu ain? Muslimat ni nampak, kita dalam Dewan Muslimat duduk dalam parti Islam. Parti yang satu-satunya dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sayap kiri yang membantu untuk pelaksanaan syariat Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini tertegak. Jadi kalau kita tidak membantu untuk kemenangan itu, maka kalahlah kita. Sebab parti kita berlawan dengan pihak musuh, tak guna pedang senjata. Kita guna undi je. Kita guna undi sebab mereka menggunakan sistem demokrasi. Jadi kerja-kerja jihad kita dalam Dewan Muslimat buat setakat ini yang mendekati kepada pilihan raya ialah mendaftarkan pengundi-pengundi untuk memenangkan parti kita, untuk memenangkan Islam yang Allah suruh tegakkan. Jadi kalau kita tak pergi buat program sehingga menyedarkan mereka untuk menjadi pendaftar pengundi, termasuklah anak kita sendiri, anak saudara kita sendiri, buat tak kisah, maka dosa ke tidak kalau kalahnya Islam? Berjuang ke tidak muslimat untuk negakkan negara Islam, sedangkan undinya tidak dicari? Undi kita alhamdulillah, kita kata kita boleh beri, tapi cukup ke dengan undi kita? Kita kena memperbanyakkan lagi undi-undi itu. Itulah jihadnya. Nampak pangkah saja, tapi untuk siapa? Untuk tertegaknya agama Allah SWT. Untuk Allah satu undi itu, bukan untuk kita. Jangan nampak untuk kita. Bila nampak untuk kita, memang tak dapat apa-apa lah. Orang mengundi bukan untuk ustazah kan? Tak ada, sebab kita bukan bakal calon. Kita nampak, alah, buat apa kita nak menangkan calon ni? Kita nampak di situ, tapi sebenarnya calon ni untuk siapa? Dia wakafkan diri dia untuk Allah SWT. Maka kita kena tolong mencarikan seramai mungkin untuk perjuangan fisabilillah. Ini yang Datuk Presiden sebut. Muslimat dan semua orang wajib turun, terjun. Kalau kita tak cari orang mengundi, siapa yang nak mengundi calon kita? Siapa nak undi? Maka 54 tahun mereka melaksanakan penyelewengan
dasar Al-Quran dan As-Sunnah tak akan tertegak, kerana orang Islam tidak bangkit untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam sendiri tak peka. Dia tak fikir tak pergi ngundi pun tak apa, tak jadi masalah. Ramai lagi orang pergi ngundi. Akhirnya beribu kalahnya. Yang sepatutnya beribu untuk kemenangan Islam. Yang selama ni beribulah kita kalah sebab tak menang-menang kan. Di situ kedudukan sepatutnya yang kita memahami, kita diserang oleh musuh dalam pelbagai aspek. Habis semua tempat, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua sekali satu bulatan diserang oleh musuh untuk mengalahkan Islam. Bukan nak kalahkan kita, kalahkan Islam. Kita sebenarnya buat kerja untuk Islam, tapi kita dikalahkan oleh orang-orang Melayu sendiri. Kita dikalahkan oleh orang Melayu sendiri, dan kita dibantu oleh orang bukan Melayu. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab kefahaman orang Islam berbeza antara satu sama lain. Yang tak duduk dalam Dewan Muslimat sampai sekarang, duk merasa mereka bakal masuk syurga, senang nak masuk syurga dengan 5 rukun Islam, sedang tidak berjuang fi sabilillah. Orang lain pungut pahala-pahala dengan peluh-peluh yang menitik, dengan air-air mata yang mengalir untuk kemenangan Islam, dengan kaki-kaki yang keletihan untuk perjuangan Islam, sedang mereka melaksanakan 5 rukun Islam. Adakah sama kita dengan mereka? Di situ kedudukan kita yang kita kena bersungguh-sungguh sehingga hari kematian kita. Jika Allah izinkan, insya-Allah syurga di tangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Okey. Ini daripada surah surah Al-Baqarah ayat 218 yang patutnya dipahami. Tak nampak saya tayang sebenarnya nak suruh muslimat jangan ngantuk, tapi insya-Allah tak ngantuk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa muslimat harapkan sebenarnya? Duduk dalam Dewan Muslimat ni nak mengharapkan redha Allah kan? Nak mengharapkan rahmat Allah SWT kan? Kita tak ada harapan lain kecuali kita ingat tak lama dah setiap hari malaikat maut jenguk kita 70 kali. 70 kali. Tahu berapa kali dah daripada pagi tadi, daripada subuh jenguk kita. Tidur lagi. Tak bangkit lagi. Buat alasan lagi. Malaikat maut kata, aku dah nak tangkap dah roh kau ni untuk cabut. Masih leka lagi dengan kehidupan dunia. Masih tak mau lagi tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut menanti untuk mencabut nyawa kita. Dalam pada itu kita masih leka lagi. Kehidupan dunia masih menawan hati-hati kita lagi. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadir untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kedudukan orang yang berjihad, tak kira muslimin atau muslimat, tak kira lelaki atau perempuan yang berjihad. Ada satu kisah daripada seorang ibu yang anaknya syahid di medan juang pemuda. Bila dia jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah sedang bercerita dengan sahabat-sahabat, orang yang mati syahid, orang yang mati memperjuangkan agama Allah adalah mati syahid. Roh orang yang berjuang mati kerana memperjuangkan agama Allah masuk di tembolokkan burung-burung dalam syurga. Si ibu menghampiri Rasulullah. Dia tanya, wahai Rasulullah, anak mudaku telah mati syahid. Aku nak tahu di mana kedudukan dia supaya aku berasa senang hati berterusan. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata, anakmu sudah berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini peristiwa zaman Rasulullah, tapi dia nak cerita anak yang syahid sudah duduk dalam syurga, bukan duduk dalam tanah.
Yang kita nampak dikuburkan, dikebumikan, duduk dalam tanah. Tapi Rasulullah sebut anak dia sudah berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya syurga dah ada, kan? Syurga dah ada, bagi disediakan oleh orang-orang yang berjuang dan syahid sehingga dia mati memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini Allah tempelak kita. Dah tahu pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada semua orang. Kenapa berat untuk berjihad? Apa Allah sebut? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hazihil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Allah sebut ni supaya menjadi peringatan. Kenapa berat? Dan apakah yang menghalang kamu? Allah tanya. Apakah yang menghalang kamu? Anak kecil, ya Allah. Sakit lutut, ya Allah. Kita boleh ada jawapan lah. Kita ada jawapan. Tapi Allah tanya, apakah yang menghalang kamu? Sehingga kamu tidak mahu berjuang fisabilillah untuk menegakkan agama Islam. Dan untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang-orang yang tertindas daripada kaum lelaki dan kaum perempuan serta anak-anak mereka. Sebenarnya kita berjuang nak selamatkan siapa? Bukan setakat nak dapat keampunan diri sendiri, tapi nak selamatkan orang-orang yang tertindas. Muslimat berasa tertindas ke tidak? Muslimat berasa tertindas ke tidak sekarang? Tak rasa tertindas? Tak ada, ya? Ustazah rasa tertindas? Bil elektrik naik, bil air naik, cukai naik, semua naik. Semua naik. Tak rasa tertindas ke Muslimat? Patut Muslimat tak nak dah hadir berjuang, Pasal tak rasa tertindas? Kita kena rasakan penindasan itu bukan sahaja pada orang-orang mustad'afin. Kita pun masuk mustad'afin tu. Siapa yang tertindas ni kerana tidak ada pelaksanaan Islam? Tertindas ke tidak Muslimat? Kerana tidak ada hukum hakam Islam, Muslimat tak rasa tidak tertindas lagi? Muslimat kena faham, Muslimat, kitalah orang-orang yang ditindas kerana Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditegakkan. Anak-anak kita, lelaki, perempuan pun tertindas juga. Bukan setakat kalau kita anak orang lain. Inilah yang kita nak selamatkan, Muslimat. Sebab kita dalam ditindas sekarang ni. Muslimat, Muslimat kena sedar. Tertindas ni bukan dipijak, bukan dibunuh, bukan dipijak perut. Bukan setakat itu. Penindasan kita dalam pelbagai aspek dah. Penindasan paling besar ialah syariat Islam tu Allah punya, yang kita nak tu tidak tertunai lagi. Muslimat, kena bangkit sedar dengan kefahaman yang ada, supaya kita kena merasa diri kita tertindas, barulah dia akan bangkit. Orang kalau tak rasa tertindas, dia tidur. Tapi kalau kita rasa tertindas, tak senang tidur. Ya tak? Tak senang tidur sebenarnya. Pasal apa? Kita keliling kelalang semua sekali merasa semua mencengkam kehidupan kita. Tak bebaslah hidup kita. Pasal apa? Banyak sangat yang mengganggu kehidupan kita. Boleh tidur tak Muslimat kalau terganggu? Muslimat lena ni, Muslimat tak tertindas lah tu. Apa doa dalam ayat ni? Mereka selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim. Muslimat tak nampak ke negara kita tak zalim? Tak zalim tak? Tu Muslimat tak nampak. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama Islam. Tu kita nak tukar, pemimpin yang mengawal keselamatan agama Islam. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami
membela daripada ancaman musuh. Tak tertinggal muslimat. Linas tu, muslimat tahu tak Linas? Linas tu kalau beroperasi terus ya, semua mengancam keselamatan nyawa-nyawa masing-masing. Tak ada jihad muslimat. Tak ada jihad dah cacat. Tu mula pening pun dah tak datang mesyuarat. Kalau dah sakit kerana radioaksi tu, muslimat akan buat alasan. Sakit ni, sakit lutut ni, sakit kepala ni, migraine sangat. Kenapa? Sebab linas itu salah satu ancaman nyawa kita yang terbesar dalam negara kita. Jangan nampak jauh muslimat. Tu duduk kat Gebeng je, jauh. Dia sampai ke Singapura lagi muslimat. Radioaksi dia tu boleh sampai ke Singapura, membunuh orang. Muslimat kalau boleh bayanglah, di lingkaran current, macam current, bila kena ke kita, bila kena ke rambut, tegak kan? Bila kena ke otak, rencat tau. Rencat, pakai gila belaka so rakyat Malaysia. Tengok semua jalan tak betul. Muslimat seronok tengok macam tu kan? Kita pun masa tu dah tak betul juga. Nak ke jadi macam tu? Muslimat, banyak penindasan berlaku pada kita dalam negara kita. Jangan nampak di Mekah dulu saja, sampai sekarang negara kita dalam keadaan rakyatnya ditindas dan dizalimi. Kita kena merasakan, bukan mustadafin golongan lemah. Kitalah mustadafin itu. Kitalah mustadafin itu, orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang yang tertentu ini untuk kepentingan pribadi. Jadi muslimat kena bangkit. Jangan tidur lena malam-malam muslimat. Bangun, kum fa'anzir. Bangun, berikan peringatan kepada orang lain. Radioaksi, bom dah nak meletup dah. Bom dah nak meletup dah, nak biarkan saja ke? Cepatlah bangun. Bangun nak apa? Bangun sebelum PRU yang ke-13 ini. Sedarkan kepada mereka, tutup balik bom tu. Nak tutup balik apa? Mesti menang. Kalau tak menang, meletup habis satu negara. Habis semua benda meletup. Bukan syarikat Linas saja, semua akan meletup semua sekali. Sekarang mereka cuba tutup letupan-letupan itu pergi ke Felda. Sebab senjata mereka hanya di Felda yang menyelamatkan mereka. Orang bandar insya-Allah, orang Cina-Cina insya-Allah, orang DAP tak main dah, tak makan sama dah dia sekarang. Tapi orang Felda masih makan pucuk rayu. Semalam Perdana Menteri turun. Yang turun ni kami terpaksa pindah ke Muazzam. Kalau tidak buat program di Temeluk. Tok Najib turun untuk apa? Isytihar durian runtuh setiap peneroka 10,000 air. 10 ringgit pun orang rasa banyak juga kan? Ini 10,000. Kalau satu pasangan boleh pergi umrah tau muslimat, tak pernah dapat 10,000 orang bagi. Saya nasihatkan, ambil duit tu. Berapa kali dia pernah bagi kat kita? Orang Felda yang bagi dapat durian runtuh tu. Ambil, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil 10,000 dengan membantu musuh mengalahkan agama Allah. 10,000 bakal membakar api neraka. Ingat, di situ kedudukan kita. Kita ada kaitan dengan wawasan akhirat, bukan untuk kehidupan dunia. Nak pergi umrah beria daripada 10,000 tu, nak dapat apa? Nak dapat pahala ibadah kan? Nak dapat syurga Allah kan? Rupanya kerana undi memenangkan pihak musuh, pergilah umrah ke, pergilah melakukan ibadah di mana ke, umrahnya membakar balik api itu kerana satu undi kita memenangkan pihak musuh. Ambil, bukan saja tak bagi ambil. Untung dia kalau tak ambil muslimat. Ambil. Tapi dengan 10,000 ini, infaklah fi sabilillah. Infaklah untuk perjuangan dana pilihan raya untuk memenangkan Islam. Bukan nak bagi 10,000 muslimat, 10% pun okey dah kan? 10% daripada 10,000 bagi tabung dana pilihan raya. Tabung dana pilihan raya nak memenangkan Islam ni wajib ke sunat muslimat? Kalau wajib, siapa tak bagi lagi untuk dana pilihan raya, dia kena ingat tak lepas lagi.
Kita nak menangkan Islam. Duit itu untuk kemenangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infakkan berapa persen daripadanya untuk tabung balik. InsyaAllah Allah bagi balik. Dengan kemenangan Islam nanti, Allah akan bagi barakahnya lebih daripada 10,000. Tapi muslimat kena memahamkan perkara ini kepada orang lain yang duduk sama di Feda tu, yang tak datang hari ini, yang dia berasa sebelum ni tak pernah kerajaan bagi sampai banyak itu. Ini sampai banyak ni, kalau kita tak tolong juga banyak ni kebajikan dia dah bagi pada kita. Dia tak tahu banyaknya penindasan Allah yang dia dah buat. Apa penindasannya? Tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin diri muslimat, jangan tak yakin diri. Kita ni nak cakap dengan orang, kita tak yakin diri. Orang berhujah dengan kita, hilang hujah dah muslimat. Gugup habis tak tercakap. Tadi di mana izzah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Orang pejuang-pejuang Islam ni muslimat, dia ada izzah. Izzahnya, kemuliaan itu Allah yang datangkan, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Kerana kita berjuang tegakkan agama Allah, Allah tolong berikan kemuliaan itu pada diri kita. Mintalah kemuliaan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi muslimat nak jihad ni memang ada cabaran, kan? Memang ada halangan. Walaupun sebenarnya banyak pengorbanan, banyak jihad yang kita boleh buat. Ada seorang hamba Allah, Ustazah nak bagi tahu, alimnya dia kalah muslimat. Berzanji, menghaban, semua tahu muslimat ni tak? Ada beberapa orang yang tahu, kan? Mengaji merdu, pergi umrah tiap tahun, pergi haji, dah rasa 3 kali dah pergi haji. Banyak dia dah buat. Solat sunat duha, solat sunat malam. Kalah muslimat, tak tiap malam bangun malam, kan? Dah rasa tertindas, tak bangun tu lah lena. Apa dia buat muslimat? Nak jihad harta, dia banyak duit, dah sakit, dia nak pergi umrah juga. Tak ada dah fikir untuk fa'asaddaqo wa akum minas salihin. Kan Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, fayaqula rabbi laula akhartani, maka mereka berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah diakhirkan ajal, kalaulah diakhirkan, dikemudiankan sikit ajalku, fa asaddaqa, aku akan sedekah banyak-banyak, wa akum minas salihin, moga-moga aku jadi orang yang soleh. Nak sedekah banyak-banyak, kenapa tak pergi umrah banyak kali? Allah tak sebut dalam ayat itu. Kerana sedekah itu jihad, zakat itu jihad, untuk orang lain, bukan untuk pribadi. Haji, umrah untuk pribadi, untuk orang lain. Muslimat kena ingat. Sebab tu siapa yang pergi ke pilihan raya nanti, masa pilihan raya dia pergi umrah, muslimat wajib ke tidak mengundi? Wajib, tadi kan jawab, kan? Muslimat nak buat apa kalau kebetulan tarikh itu muslimat berada di tanah suci Mekah? Macam mana muslimat? Dah habis 6,000 tu, Ustazah, takkan nak cancel? Itulah jihad muslimat. Ingat, yang cancel kerana nak mengundi, alamak, tarikh itu kena pilihan raya, aku tak jadi pergi. Sebab apa? Undi itu akan menyelamatkan Islam di bumi Malaysia. Undi itu akan menyelamatkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi umrah, buat pulun khusyuk macam mana pun, belum ada jaminan lagi di sisi Allah. Sebab seorang. Jadi muslimat kena pandai buat pertimbangan apa aulanya. Set dulu kalau boleh, jangan pergi bulan Jun. Pasal kita tunggu orang isytihar, Perdana Menteri isytihar, kan? Bila isytihar itu, tapi ada yang dah booking awal, tak apa, booking awal, tapi ingat, tarikh itu kalau kebetulan memang kena pada pilihan raya, muslimat kena ingat, pergi Mekah atau pergi syurga. Nak pergi Mekah atau nak pergi syurga, itu je. Ben 6,000, ben 5,000, tak ada masalah. Yang penting kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita pergi mengalahkan Islam, maka kemana kita akhirnya? Tertindas di dunia dan belum tentu dapat jaminan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Muslimat kena ingat, terpegun muslimat. Pasal ada yang dah ura-ura dah tu, tak apa, tak ada masalah. Belum tentu lagi bulan Jun tu kan, belum tentu lagi, entah dia buat bulan yang terakhir nanti, last sekali. Sebab apa? Sebab masih rasa tak selamat lagi, aku belum ngagih banyak tempat lagi, baru kita dah ngagihnya kan. Dia nak korek lagi, mana boleh korek, nak ngagih lagi tempat lain. Okey, halangan-halangan jihad. Halangan-halangan jihad muslimat, bagi sikit ke muslimat, supaya muslimat ingat Allah dah sebut halangan ni pada kita. Kita nak mengatasi halangan itu ataupun tidak, ingat Allah saja. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuluh wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Hujung tu yang kena faham tu. Bila baca yang awal tu dia tak nampak lagi. Allah sebut apa? Katakanlah wahai Muhammad, tolong beritahu pada umatmu, jika bapa-bapa kamu, ada yang bapa-bapa dah dibakar calon belah sana, dan anak-anak kamu, anak-anak yang bakal jadi calon pihak musuh, dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu, dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Asyik hias langsir, asyik hias bunga tak berhenti. Jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, lebih suka duduk di rumah, lebih suka masak-masak di rumah daripada ikut program Dewan Muslimat kan, dengan ceramah, lebih suka pada tempat tinggal kita, lebih suka bersama dengan anak-anak pinak sampai tinggalkan urusan-urusan ummah ni. Apa Allah kata? Allah kata, dan kau tinggalkan jihad fi sabilillah, maka tunggulah Allah kata. Tunggu apa? Sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab yang pedih, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah kata tunggulah, tak apa. Kau yang hidup lena senang-lenang kat dunia, tak ambil kisah tentang urusan ummah, tak ambil kisah tentang penindasan yang berlaku, tak ambil kisah tentang Islam yang tidak tertegak sampai sekarang, tak ambil kisah hukum hakam Islam tidak dilaksanakan, tak apa. Allah kata, tapi tunggulah, masanya aku akan bagi azab yang pedih. Kerana apa? Kerana engkau tidak berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat tak takut ke ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hai muslimat, kalau muslimin tak takut, muslimat kena takut. Sebab syurga itu masing-masing kan? Syurga itu masing-masing. Kalau kita tak dapat, maka ke neraka. Kalau suami tak dapat, dia bakal boleh diselamatkan? Belum tentu lagi. Tadi pada kita, kefahaman kita ialah okey, nak menang PRU ke-13 tak muslimat? Rasa macam tak berapa semangat sangatnya. Nak menang ke tidak kita ni? Bukan kita yang nak menang, Allah yang kita nak menangkan kan? Allah yang kita nak ditolong. Apa kena buat? Maka kita kena bangkit. Kum bangkit. Fa'anzir, berilah peringatan kepada orang lain. Berikan kefahaman. Berikan macam mana kita boleh memberikan kefahaman supaya mereka sedar yang kita berjuang ini untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bangkit semua, kena buat kerja. Tapi sebenarnya kita kalau bulan Jun, pilihan raya yang ke-13, hari Ahad yang minggu lepas dah stop dah pendaftaran pemilih. Hari Ahad minggu lepas, kalau bulan Jun, kalau baru daftar, hari Ahad tu masih boleh diterima. Kalau hari Isnin dan minggu ni baru mendaftar, bulan Jun kalau mengundi, maka dia ni dah tak boleh nak mengundi. Sebab itu kita dah lama dah setiap kali mesyuarat agung, setiap kali muktamar, cepat terus buat kerja kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pilihan raya tu bila kita tak tahu, maka yang kita dah daftarkan tu confirm dia boleh
mengundi dah. Tapi kalau dah minggu ni, kalau bulan Jun pilihan raya, kita dah tak ada peluang untuk dapatkan undi-undi orang yang baru. Nak mengalih undi daripada pihak musuh yang kita memberikan kefahaman-kefahaman, pihak lawan kita yang bertegang urat tak nak sampai ke mati, tak nak bagi, tapi bila kita berikan kefahaman, dia nak beralih kepada kita. Masa itulah sebenarnya kita nak mencari. Tapi jangan berhenti buat kerja. Kalau macam tu berhentilah. Kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi pilihan raya bila kan? Bila tak tahu lagi, teruskan daftar, teruskan daftar. Siapa yang kita tanya dah 21 tahun tak daftar lagi, maka segera segera untuk didaftarkan. Sebab kemungkinan bukan bulan Jun. Kalau bukan bulan Jun, ada peluang lagi. Dan pahala itu kita dapat sama kan, muslimat kan? Bila siapa yang cari, dia macam direct selling lah. Siapa paling dapat banyak, banyaklah pahala Allah akan bagi kan? Ini sebulan satu pun susah nak dapat. Seorang cuba kira, sebulan satu boleh dapat dah daftar pengundi? Susah nak dapat. Dah tak ada dah orang nak daftar pengundi. Ya ke? Lupus dah kot. Pupus dah anak-anak anak-anak saudara. Dah sampai tak ada orang yang nak didaftarkan. Dia tak ada orang, muslimat. Ada yang duduk atas pagar tak? Ada yang duduk atas pagar tak, muslimat? Ada yang duduk atas pagar ni, dia dah mengundi dah. Sebenarnya dah lama. Itu yang kita nak alihkan, dia tolong Islam. Bukan tolong kita. Kita nak alihkan, dia tolong Islam. Muslimat, berapa yang atas pagar dah dialihkan setiap bulan? Kata tak jumpa pengundi baru, dia tak alihkan pun. Yang daripada atas pagar pergi ke bulan sebenarnya kan? Tak buat kerja pun sebenarnya kan? Okey, macam mana nak dapat pahala jihad ni? Okey, bangkit ni, muslimat. Bangkitlah. Bangkit. Kalau kata kita tak dapat bangkit awal, bangun akhir sebelum subuh tu, bangunlah. Jangan buat sarapan dulu. Bangun sibuk masak air buat sarapan. Muslimat, nantilah makanan tu kita boleh bila-bila je makan kan? Boleh bila-bila je. Tak makan pagi tu sebenarnya tak letih lagi. Tak mati lagi insya-Allah kalau belum sampai ajalnya. Bangkit, solatlah. Solat dan mendadak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ulama di peringkat negeri Pahang minta setiap petugas-petugas, setiap muslimat yang ada, ahli-ahli kita diarahkan. Ustazah tolong menyampaikan. Kalau seorang buat, insya-Allah boleh buat. Setiap malam itu buatlah 2 rakaat untuk solat hajat khusus untuk kemenangan pihak pilihan raya. Jangan campurkan sekali. Selalu solat hajat juga Ustazah campur, minta anak sekian, nak selamat, campur, nak anak nak lulus peperiksaan, campur semua sekali. Yang ini ulama minta buat khusus saja. 2 rakaat tu khusus untuk kemenangan pilihan raya. Boleh muslimat? Boleh. Sebenarnya kita boleh bangkit untuk bangun. Dan kita mintalah pada Allah, munajatlah betul-betul. Kalau kita rasa tertindas, minta pada Allah supaya hilanglah penindasan itu dengan Islamnya tertegak. InsyaAllah, yakin dengan Islam. Islam ni Allah punya. Bila Allah punya, Allah bakal beri jaminan pada kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa tak yakin-yakin? Tak yakin tu yang dia tak bangun-bangun tu. Kemudian muslimat, peringkat cawangan yang tak ada usrah lagi, usrah lah. Kami di Temerloh sekarang, sebab ada cawangan-cawangan yang JMC pun tak berapa hidup usrahnya. AJK merendah diri turun berusrah walaupun malam hari. AJK kami tanya pemursyidah, kami turun pergi Kedun, pergi AJK, beberapa orang AJK yang boleh turun usrah sekali dengan semua muslimat di Don tersebut. Kalau tidak, dia langsung tak ada usrah. Pergi beberapa JMC yang lain, nak memberi motivasi, nak rangsang supaya jihad tu jangan luntur. Turunlah, tak apa, kita merendah diri sebagai barisan kepimpinan AJK Pakawasan. Turun ramai yang ada yang tidak ada masalah, pergi ke cawangan-cawangan yang tertentu yang agak lemah sikit untuk bangkitkan. Sebab bila tak ada usrah, bila kita nak bangkitkan untuk petugas-petugas PRU nanti, kita bimbang dia pun sembunyi di bilik masing-masing, sembunyi dalam rumah. Sedangkan kita mengharapkan masa PRU nanti petugas semua keluar kan. Masa itulah, sehari itu minta petugas keluar. Tapi kalau dia tak ada dibina dalaman dia, jiwa dia dengan makanan rohani dalam usrah ni,
dia tak ada semangat jihad. Bila tak ada semangat jihad, pada dia pilihan raya ke tak pilihan raya ke, apa berlaku pun pada dia, uruslah rumah tangga, dia tak akan keluar. Sekarang kita mengharapkan dengan hadirnya kita turun ke cawangan-cawangan ni, supaya ada juga jiwa jihad itu. Dia akan fikir, aku tak buat banyak, tak pergi program banyak pun, nanti PRU yang ke-13 dia akan bersemangat untuk turun, terjun sekali bersama-sama di barisan hadapan juga. Tapi kalau kita terus malakkan terus usrah tu, kita tak boleh nak membina. Jadi boleh bangkit, sedarkan orang lain untuk usrah. Ini nadinya. Kalau kita tak datang untuk usrah itu, dia setakat mengaji je muslimat, tak jadi apa. Kalau setakat mengaji selama ni, ramai orang Islam mengaji saja, bangkit tak semangat jihad dia? Tak ada. Dia kena rangsang dengan perbincangan dalam usrah. Baru dia akan menghidupkan jiwa-jiwa jihad fisabilillah. Apalagi jenis muslimat yang merasa suami aku dah pergi, orang muslimin patut pergi, bukan muslimat, kenapa pula aku sebagai muslimat, aku ada tanggungjawab dengan anak-anak. Itu yang melunturkan semangat dia tu. Kita turun, terjun untuk terangkan pada mereka. Okey, ziarah program semua dah jalan kan? Ziarah, teruskan, jalan terus. Muslimat-muslimat yang tak boleh nak berceramah, jangan buat alasan, saudara kami ni tak boleh nak berjihad, tak boleh nak ceramah. Tak boleh nak ceramah, boleh jihad tak? Boleh ziarah tak? Boleh kan? Boleh tak tempat rumah tu dijadikan sebagai tempat-tempat untuk kita memberikan sumbangan? Beritahu, ini daripada Dewan Muslimat PAS kawasan Bera. Kena bagi tahu. Setakat bagi sumbangan turun, dia ingat individu yang bagi tu. Dia tak nampak jamaah yang bagi. Jadi kita kena, image kita kena perkenalkan supaya dia tahu Dewan Muslimat datang juga, dia kata. Tak pernah datang juga. Kalau datang banyak kali, Dewan Muslimat yang jaga kami sebenarnya, bukan orang lain. Dia dah terhutang budi dengan Dewan Muslimat, sebenarnya dia akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena turun. Okey. Kalau boleh buat gerak gempur, program cawangan-cawangan. Kami pun sedang gerak gempur usrah aja dulu. Munajat kalau boleh setiap malam Jumaat, buat gerak gempur munajat. Dan buku ni Ustazah bawa ni nak terangkan, inilah buku munajat daripada negeri Kelantan yang muslimin muslimatnya guna. Muslimin muslimatnya guna buku munajat untuk kita buat munajat ramai-ramai lepas maghrib, lepas solat maghrib jemaah, lepas tu kita solat hajat. Dan kita ada di sini, dia ada agaknya muslimat tak pernah buat tu. Munajatnya menggunakan basmalah kabir. Basmalah kabir ni 786 kali kena baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan dalam ni banyak munajat-munajat yang kita perlu baca sebelum semasa bertugas dalam PRU. Orang Kelantan, orang Terengganu dia dah guna lama dah. Dan saya dapatkan ni untuk seluruh negeri Pahang, muslimat seluruh negeri Pahang. Minta ambil lah buku ni. Kalau tak cukup, photostat nanti di peringkat kawasan. Dengan harga ni RM2 sahaja untuk sendiri. Dan amalkan setiap malam lah. Setiap malam kalau bangun awal pukul 4, 4.30, pukul 5 pun kalau sudah terlambat pun pukul 5 sempat lagi. Basmalah kabir 786 kali. Baca bismillah je, tapi dengan doa, dengan niat untuk apa? Allah berikanlah kemenangan, kekuatan kepada kami untuk memenangkan agama-Mu. Ya Allah, kali ini berikanlah kemenangan untuk pihak kami, untuk Islam tertegak di bumi Engkau. Kau kalahkanlah pihak musuh. Sebenarnya dengan doa. Baca itu bukan menerawang, kena khusyuk lah. Kena khusyuk. Ini sudah sempat baki daripada Temerloh pun itu pun tak sempat tu lagi putus Kalau tak cukup lagi, semua kalau boleh, semua petugas-petugas PRU ada benda ni. Ada benda ni dan bawa semasa pilihan raya tu masing-masing bawa. Ada doa-doa nak melembutkan hati orang, ada doa-doa nak melembutkan hati kita. Jangan backing menghadapi orang lain, jangan melenting. Ini kan pihak musuh berlawan melenting, kita pun melenting sama. Pihak musuh nyanyi, kita pun nyanyi lebih daripada pihak musuh. Itu yang jadi fitnahnya tu kan, sampai masuk YouTube semua tu. Kita kena berjaga. Betul nak tolong Allah, kena jaga syariat. Betul nak tolong Allah, kena jaga maksiat-maksiat tu. Jangan pakai ikut sempat nak tolong agama Allah, janji tolong. Maksiat pada diri sendiri, auratnya entah di mana, ibadahnya entah mana, boleh
jalan terus macam tu, itu bukan menolong Allah namanya. Itu menghancurkan Islam. Kerana Islam takkan tertegak, Islam takkan menang bila ahlinya melakukan maksiat. Jadi muslimat kena ingat, kita kena tolong Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa keadaan sekali. Apa kemahiran muslimat ada? Apa kemahiran? Tak boleh ceramah, boleh ajak orang. Tak boleh ajak orang, boleh ziarah. Tak boleh ziarah, boleh apa? Boleh nak baca, munajat lah. Banyak-banyak. Okey. Ini antara amaran Allah SWT. Yang saya nak peringatkan supaya muslimat ingat. Muslimat ingat ayat Allah. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Apa Allah kata? Jika kamu lari daripada medan perjuangan, Allah kata, kenapa kamu ni, kenapa kamu lari daripada medan perjuangan? Kalau kamu lari daripada medan perjuangan, medan jihad ini, aku akan buat apa? Aku akan, kalau lari bukan dia tak datang, dia undur diri, tak nak jadi JMC dah lepas ni, tak nak jadi perangkat cawangan, ada alasan, ada masalah, ada cucu nak balik, macam-macam lah, undur diri. Allah kata, yu'azibkum azaban alima, aku akan azab kamu dengan azab yang pedih kerana buat alasan tak nak tolong Allah. Wa yastabdil qauman ghairakum, aku tak heran kau undur diri, kau lari, kau tak datang program, kau tak datang mesyuarat agung. Aku tak heran, aku akan ganti dengan orang lain yang lebih baik daripada engkau. Engkau sombong diri, engkau ego, tak nak berjuang. Aku akan ganti orang lain untuk duduk di tempat engkau. Orang itu mungkin lebih baik perjuangannya untuk tolong aku. Allah kata, wa yastabil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Allah kata, engkau langsung tidak akan memberi mudarat pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan dapat mudarat kalau kita lari daripada perjuangan. Allah tak akan dapat mudarat apa-apa. Allah tetap seperti yang ada dalam Asmaul Husna. Ya Qawi, Ya Matin, semua Allah perkasa, Ya Aziz, semua Allah ada. Engkau kalau lari daripada medan perjuangan, Allah kata aku sikit tak rugi langsung, dan tidak ada memberikan kemudaratan langsung pun pada Allah. Tak mencacatkan Allah, tidak mengurangkan kuasa Allah, dan tidak mengurangkan apa sahaja yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimat, basuh jiwa, jangan sampai lari daripada perjuangan Islam. Apapun halangan yang bakal datang dan yang sedang dihadapi, supaya Allah redha, kematian kita masuk dalam roh-roh tembuluk burung-burung syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja saya berikan untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan Bera kali yang ke-8. Al-Fatihah. Fasiru ala barakatillah. Berbincanglah, berbahaslah dalam mesyuarat. Ingat Allah dan ingat kita bakal dimasukkan syurga Allah bila kita bersungguh-sungguh membincangkan mesyuarat ini dengan niat jihad fisabilillah. Jadi masing-masing mengambil peranan untuk sama-sama, jangan berdiam diri. Apa perlu kita buat, bincangkan untuk PRU yang ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.